Salam sejahtera kepada anda semua. Kita kembali ke tutorial seterusnya. Tutorial kita pada kali ini saya ingin bincangkan ataupun berkongsi dengan anda semua bagaimana kita boleh mendaftar Yahoo Group dengan cara yang jauh lebih mudah dan pantas berbanding dengan cara lama ataupun dalam version pertama jika anda mengikuti version yang sebelum ini. Jika kita berjaya mendaftar banyak grup, maka peluang untuk kita mendapat pelanggan ada jauh lebih tinggi. Jadi saya sangat mencadangkan anda mendaftar Yahoo Group sebanyak yang mungkin. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, sebanyak yang mungkin. Maksud saya, seboleh-bolehnya daftarlah lebih daripada 500 Yahoo Group. Saya sendiri mendaftar hampir 1,300 Yahoo Group. Okay. Jadi di sini saya berkongsi dengan anda semua cara mudah untuk mendaftar Yahoo Group. Walaupun dia tidak begitu cepat, tetapi dia jauh lebih pantas berbanding dengan cara lama. Jika anda telah pun mendaftar Yahoo Group dengan banyaknya, maka anda boleh mengiklankan apa jua barangan anda, apa juga website anda, apa juga perniagaan anda, hanya menggunakan satu akaun email anda. Jadi langkah pertama, anda pergi ke website saya, tutorial.ws/automlm anda ini, dan buka satu file Excel. Anda right click dan save as ataupun save link di sini. Nanti anda akan dapati satu file Excel di mana saya telah mudahkan file tersebut untuk anda mudah mendaftar di dalam Yahoo Group. Di sini saya berikan lebih kurang 1,000 lebih. Lebih kurang 1,000, kalau tak salah saya 1,050, 1,055 Yahoo Group. Saya nak beritahu awal-awal, tidak semua yang aktif dan tidak semua Yahoo Group ni masih wujud lagi sekarang. Tetapi peratusannya tidaklah besar sangat. Saya rasa yang tak boleh pakai lebih kurang dalam 5 ke 8% daripada 1,000 lebih ini. Okay. Jadi selepas anda dapat buka file Excel ini, anda perlu buka satu akaun Yahoo, email Yahoo. Jadi saya mencadangkan kalau anda belum ada email Yahoo, register, sign up satu email Yahoo. Dan jika yang sudah ada pun, saya masih mencadangkan buka yang baru. Jangan ganggu email ini, kerana email ini bertujuan untuk mengiklankan. Sebab nanti kadang-kadang dia akan bercampur aduk dengan iklan-iklan yang lain. Okey, langkah pertama selepas anda membuka Yahoo email, gunakan Yahoo yang baru ya. Jangan gunakan yang mail klasik ni, gunakan yang baru. Sebab terdapat beberapa kelebihan apabila kita menggunakan email Yahoo yang baru ni. Salah satunya, kita boleh, kalau dalam inbox ni dah banyak, okey, inbox ni dah banyak, kita boleh delete dengan mudah. Kalau guna yang klasik tu lambat sikit. Okey, macam saya klik di sini, saya delete, and then semua yang ada di dalam inbox akan dipadamkan. Dan kedua, di dalam inbox ini dia ada reading pen. Yang ini dipanggil reading pen, yang di bawah ni. Kalau anda tak jumpa reading pen di bawah ni, klik di view dan keluarkan reading pen di sini. Okey. Jadi anda akan dapat ni reading pen di bawah. Jadi kita tak payah kita tak perlu buka email tersebut. Kita boleh baca di bawah ni. Okey, selepas anda dah ada Yahoo, email Yahoo, dan telah menggunakan Yahoo yang baru, apa yang perlu anda lakukan, buka file Excel yang saya sebutkan tadi ni. Anda copy dulu daripada atas ni sampai ke bawah. Katalah anda ambil lebih kurang 100 grup terlebih dahulu. Ambil 100 grup.
Okey. Saya seboleh-bolehnya anda mulakan daripada yang atas sekali ya. Tapi disebabkan saya pun dah kebanyakannya saya dah register di sini, cuba saya ambil yang jauh sedikit. Anda perlu ambil lebih kurang dalam 100 untuk pendaftaran yang pertama. Saya ambil sedikit saja dulu. Kopikan file ini. Right click, copy. Tapi jangan copy terus di dalam Yahoo. Copy file tersebut di dalam Notepad terlebih dahulu. Apabila kita copy di dalam Notepad, dia akan menyingkirkan segala format-format yang terdapat di dalam ni. Okey. Di dalam address tersebut. Apabila anda telah tampalkan di dalam Notepad, pergi ke Yahoo email anda. Klik di sini. Saya suruh anda komposkan satu email ataupun new email. Seolah-olah anda ingin menghantar satu email kepada orang lain. Dan ambil di dalam Notepad di sini. Klik sebelah kanan select all. Klik sebelah kanan copy. Dan pergi ke dalam email ini. Anda cut paste di ruangan message di sini. Anda paste. Okey. Selepas anda paste, anda letak alamat. Saya cadangkan anda letaklah apa-apa jua alamat, tak kisah. Tak sampai pun tak apa. Tujuan dia untuk saya mengambil di dalam kotak send. Anda boleh type apa-apa sahaja yang anda suka. Okey. Dan subjek ni pun anda boleh tekan apa yang anda kehendaki dan klik send. Apabila email tersebut telah dihantar, okey, anda pergi di ruangan send di sini. Anda akan dapati satu email yang baru sebentar tadi anda hantar. Okey, double klik baru anda buka website ini. Bila anda dapati di sini kesemua alamat-alamat Yahoo Group ini telah pun mempunyai link. Jadi ia jauh lebih mudah untuk kita mendaftar. Cara untuk mendaftar Yahoo Group di sini, apa yang perlu anda lakukan, klik sebelah kanan. Open link in a new tab. Ini kalau saya pakai Firefox, Mozilla Firefox ya. Sebab Firefox dia jauh lebih elok daripada IE. Jadi saya klik sebelah kanan, open in a new tab. Yang kedua, saya boleh buka open in a new tab. Saya dah buka dua tab, anda dapat dilihat di sini.